Ikan isi putih versus ikan isi gelap. Yang mana satu orang eczema tak boleh makan? Sebenarnya saya dapat banyak respon dan juga feedback daripada video yang saya buat ni yang menceritakan tentang adakah orang eczema boleh makan ikan. So ramai yang kata Babah ni bingai lah, lah, karut lah. Sebab isi ikan kan sama je. Sebenarnya ada explanation dari sudut sains. Ikan yang mempunyai isi putih dan juga ikan yang isinya lebih gelap. Ikan isi putih ni contohnya seperti siakap, jenahak, kerapu, bawal putih. Ikan ni biasanya dia berenang dengan perlahan. Dia orang ni jenis menunggu mangsa, dan bila dia memburu ni dia buat pecutan pendek. Dia boleh memecut laju tapi tak lama. Dia sekejap je. So ikan isi putih ni dia mempunyai otot putih yang lebih tinggi. So otot putih ni dalam bahasa sainsnya kita panggil sebagai fast twitch muscle. Fast twitch muscle ni dia boleh hasilkan tenaga dengan cepat, tapi dia cepat letih. Berbeza dengan ikan yang isi gelap. Contoh macam tuna, tongkol, kembung, cencaru. Mereka ni sentiasa bergerak laju. Dia tak macam ikan isi putih ni, dia relax aja kan. Ikan isi gelap ni dia sentiasa berenang dengan laju. Dan dia ni lebih banyak otot merah yang kita panggil sebagai slow twitch muscle. Sebab tu otot mereka ni, isi diorang ni biasanya lebih merah dan lebih gelap berbanding dengan ikan isi putih. Sebab dia sentiasa bergerak, diorang memerlukan oksigen yang lebih. Otot ikan isi gelap ni dia banyak myoglobin. Sebab dia perlukan oksigen yang berterusan, sentiasa banyak perlukan oksigen supaya tenaga dapat dihasilkan. That's why ikan dia ni lebih gelap, lebih merah, lebih hitam berbanding dengan ikan isi putih yang hidup dia ni gerak relax aja. Macam tu. Sebenarnya salmon termasuk dalam ikan isi gelap. Cuma warna salmon yang warna oranye tu sebenarnya disebabkan oleh pigmen istimewa mereka ni yang menjadikan isi daging dia tu berwarna oranye. Kepada anda yang sukakan konten-konten berkaitan dengan eczema dan juga kesihatan kulit, jemput follow. Kepada anda yang bodoh sombong, yang tak mahu belajar, yang tak ada ilmu, tak tahu, tetapi bila orang share ilmu, dia cakap orang tu bingai. Saya rasa anda tak perlu follow saya. Orang macam ni tak memberikan kebaikan kepada komuniti kita. Saya pun tak nak orang yang bodoh sombong ni follow.